Okey, jom kita mulakan. Hari ni kita nak bongkar satu rahsia yang tersimpan elok dalam balang-balang kat dapur nenek moyang kita. Kita akan sama-sama mengembara ke dunia makanan fermentasi Malaysia, satu khazanah tersembunyi yang percayalah penuh dengan cerita dan rasa yang luar biasa. Cuba anda bayangkan sekejap. Zaman dulu, tak ada peti sejuk. Macam mana kan? Cuaca Malaysia ni kan panas, lembap. Ikan yang ditangkap hari ni macam mana nak simpan untuk makan minggu depan? Pernah tak anda terfikir? Macam mana nenek moyang kita selesaikan masalah ni? Macam mana diorang pastikan tak ada satu pun makanan yang terbuang? Jawapannya tu bukan setakat bijak tau. Tapi itulah yang sebenarnya membentuk siapa kita dari segi makanan. Identiti kulineri kita sejak zaman berzaman. Satu cara yang memang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dan jawapannya ialah fermentasi atau penapaian. Tapi jangan fikir ini macam proses awet biasa-biasa je. Tak. Ini lebih macam satu proses magic. Satu seni purba di mana kita upah bakteria baik untuk ubah makanan biasa jadi sesuatu yang wow. Tahan lebih lama, rasa lagi sedap dan yang paling penting, lagi berkhasiat. Kat negara tropika macam Malaysia ni, skill ni bukan pilihan, tapi satu kemestian untuk terus hidup. Okey, dah sedia? Jom kita start kembara kita. Kita akan road trip satu Malaysia, tapi secara kulinari lah untuk kenal dengan lebih dekat makanan-makanan fermentasi yang paling ikonik. Kita akan jelajah dari utara sampai ke pantai timur. Jom! Hentian pertama kita terus ke pantai timur. Kelantan dan Terengganu. Kalau sebut je Pantai Timur, mesti kita terbayang laut kan? Kehidupan orang kat sana memang rapat dengan laut. Jadi tak heranlah kalau harta karun fermentasi pertama kita ni pun datangnya dari hasil laut. Dan inilah dia budu. Okey, saya tahu baunya tu memang tajam sikit. Tapi jangan lari dulu. Sebab bagi orang Pantai Timur, sos yang gelap pekat ni, inilah jiwa masakan dorang. Rasa dia tu umami, padu, masin, sedap, kompleks. Bila makan dengan nasi panas dan ulam, memang boleh buat satu hidangan tu hidup. Cara buat dia nampak macam senang gila. Ambil ikan bilis, gaul dengan garam. Dah. Tapi, bahan rahsia yang paling penting kat sini sebenarnya ialah masa. Bayangkan, 6 bulan selama setengah tahun tu dalam tong yang tertutup rapat, satu keajaiban berlaku. Ikan bilis tu hancur perlahan-lahan, keluarkan semua rasa umami yang power tu. Betul-betul kesabaran dalam botol. Okey, dah puas main air masin, jom kita bergerak ke darat sikit. Kita tuju ke utara, ke negeri jelapang padi, Perak, Kedah dan Perlis. Kalau kat sini, harta karun dorang bukan datang dari laut, tapi dari sungai air tawar dan sawah padi yang terbentang luas. Memperkenalkan Pekasam. Dari nama asam tu pun kita dah boleh agak kan? Rasa dia memang masam-masam sikit. Tapi beza dengan budu tadi, Pekasam ni bukan sos. Dia seketul ikan terus. Dia awet bukan dengan garam je. Tapi ada satu lagi bahan special. Serbuk beras yang disangai. Benda ni lah yang bagi bau wangi macam kekacang tu dan tolong proses fermentasi. Proses nak buat pekasam ni ada 2 peringkat penting. Macam tarian juga. Mula-mula, ikan tu kita mandikan dengan garam dulu untuk keluarkan semua air dalam badan dia. Lepas tu, bila dah siap, ikan tu dicuci bersih dan masuk peringkat kedua. Ikan tu disalut pula dengan serbuk beras sangai tadi, lepas tu peram lagi. Proses 2 lapis ni lah yang hasilkan gabungan rasa masam masin yang seimbang dan sedap tu. Okey, dari utara kita turun ke bawah sikit, jom kita ke selatan dan tengah semenanjung, singgah kat negeri-negeri yang kaya dengan sejarah macam Melaka, Pahang dan juga Perak. Kat Melaka, kita jumpa cincalok. Cuba bayangkan rasa laut yang masing-masing tajam tu, tapi datang dari udang-udang halus, udang geragau. Memang meletip dalam mulut. Dan bila dah gaul dengan bawang hiris, cili padi, perah pula limau sikit, jadi sos pencicah paling legend. Dan sekarang, tiba masanya untuk raja segala buah. Apa jadi bila kita fermentasikan durian? Jawapannya, kita dapat tempoyak. Proses fermentasi ni ada satu kuasa magic. Dia boleh jinakkan bau durian yang kuat tu dan tukarkan isi durian jadi paste masam berkrim yang sedap gila. Inilah bahan utama untuk masakan ikonik macam gulai tempoyak ikan patin. Jadi, kita dah tengok apa makanannya dan kat mana nak cari. Sekarang, jom kita zoom in sikit. Kita nak faham macam mana dan kenapa proses ni sangat-sangat special. Sebab di sebalik setiap balang tu, ada seni dan ada sainsnya. Cuba tengok jadual ni. Dia macam cerita ringkas untuk setiap makanan tadi. Perasan tak betapa berbezanya semua ni? Bahan utama, ada udang, ada ikan, ada durian dan yang paling best, tempoh masa dia.
Tapai tu, sehari lebih sikit dah boleh makan. Budu pula, kena tunggu 6 bulan. Ini membuktikan yang proses fermentasi ni bukan satu resepi untuk semua. Dia satu seni, kena ikut rentak setiap bahan tu untuk hasilkan rasa yang betul-betul unik. Kadang-kadang, benda-benda kecil macam ni lah yang buat kita special. Contoh paling senang, belacan. Jiran kita, Indonesia, pun ada paste udang fermentasi dorang. Nama dia terasi. Nampak macam sama kan? Tapi sebenarnya tak. Belacan kita ni selalunya lebih lembab, lebih padat. Terasi dorang pula lebih kering dan ada bau smoky sikit. Nampak tak? Bahan sama, dari udang juga, tapi hasilnya dua jiwa yang berbeza sebab dibentuk oleh tradisi masing-masing. Dan ini part yang paling best, rupa-rupanya nenek moyang kita ni bukan setakat pandai masak je. Dorang ni macam saintis juga, cuma tak ada makmal je. Sebab makanan-makanan lama ni bukan sekadar sedap, ia sebenarnya penuh dengan khasiat yang sekarang ni sains moden pun dah sahkan. Rahsianya, ada tentera-tentera halus yang kita tak nampak dengan mata kasar. Kita panggil dia probiotik atau senang cerita bakteria baik. Makanan-makanan fermentasi ni macam kilang semula jadi yang hasilkan bakteria baik ni, terutamanya sejenis yang dipanggil bakteria asid laktik atau LAB. Bayangkan, diorang ni macam pembantu-pembantu kecil dalam perut kita. Tolong kita hadam makanan, tolong jaga sistem badan kita. Nama-nama ni nampak saintifik sikit kan? Tak apa, tak payah hafal pun. Yang penting kita faham ialah para saintis dah kaji makanan-makanan ni dan dorang jumpa jenis-jenis bakteria baik yang spesifik ni dalam tu. Ini bukti kukuh tau. Maksudnya, setiap kali kita makan sesudu tempoyak atau pekasam, kita bukan je makan warisan, tapi kita juga top up ekosistem bakteria baik dalam badan kita. Okey, sedia untuk satu fakta yang akan buat anda terkejut? Nombor ni 34.22%. Agak-agak apa ni? Ini ialah kandungan protein dalam cincaluk. Nak bagi perbandingan, kandungan protein ni lebih tinggi dari sesetengah potongan daging steak tau. So, nampak tak? Makanan fermentasi ni bukan sekadar penambah rasa. Ia sebenarnya powerhouse nutrisi. Dan akhir sekali, jom kita fikir sekejap tentang masa depan. Dalam dunia kita yang sebelaju, penuh dengan makanan segera ni, kat mana sebenarnya tempat untuk warisan rasa ni semua? Jadi, kenapa kita kena peduli pasal budu, tempoyak, pekasam ni semua? Sebabnya, ia lebih dari sekadar makanan. Setiap kali kita jamah makanan ni, kita sebenarnya sedang jaga warisan budaya kita. Kita tengah sokong pakcik-makcik kat kampung yang buat benda ni turun-temurun. Kita juga sebenarnya amalkan kelestarian, sebab kita tak buang makanan. Pendek kata, inilah sebahagian dari diri kita, identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi, persoalan terakhir yang paling besar ialah, adakah warisan rasa ni akan terus hidup? Dalam dunia yang semuanya nak cepat dan mudah, ada lagi ke tempat untuk proses yang makan masa berbulan-bulan ni? Jawapannya bukan ada dalam buku sejarah. Jawapannya ada kat dapur kita, atas meja makan kita dan dalam cerita-cerita yang kita kongsi. Terpulang pada kita semua untuk pastikan balang-balang warisan ni tak akan pernah kosong.